wanita untuk berzumba bersenam. Adakah boleh buat video kemudian berzumba dipost di khalayak ramai? Baik. Orang perempuan boleh tak berjoget? Boleh. Bernyanyi? Boleh. Sebab tu dia kata Islam ini agama boleh, bukan agama tak boleh. Dan dia boleh makan angin, boleh bersukan, boleh cari dunia, boleh cari kumpul wang, boleh cari harta. Betul tak? Boleh berkahwin, boleh berniaga, boleh jadi kontraktor. Betul tak? Boleh berhibur, boleh bernyanyi, boleh menari. Tapi ada hukum dia. Okey? Menari macam mana yang boleh begini? Kalau perempuan menari di depan mahram. Kalau di depan ajnabi, hukumnya haram. Baru 4 minggu lepas kita post dalam Facebook. Haram perempuan menari di khalayak ramai. Walaupun tutup aurat. Tak boleh. Faham lagi? Zumba ini pergerakan yang agresif. Bukan lemah lembut. Faham? Pergerakan yang agresif maknanya banyak melambung-lambung. Badan perempuan itu banyaknya aurat. Al-mar'atu auratun. Perempuan itu aurat. Makna hadis ini bukanlah laki-laki tidak aurat, tapi makna kebanyakan anggota badan perempuan itu aurat yang wajib dipelihara. Bila kita buat pergerakan yang agresif, maka akan jadi mendatangkan fitnah kepada lelaki yang melihat. Sedangkan berkata-kata saja, kalau buat lunak suara sudah dilarang Allah. Fala tahdha'na bil qawli. Faham? Jangan kamu wahai wanita kalau bercakap buat suara lembut. Tak? Jadi nasihat kita nak berzumba nak apa? Tertutup. Faham? Pakai tutup aurat sama-sama perempuan, tak payah post kepada publik. Kerana yang